What's up guys, so hari ni kita nak buat ayam goreng pandan. Rasa sangatlah sedap yang bau pandan harum semerbak. Lepas tu cicah dengan sos Thai. Okay, first korang tumbuk 5 ulas bawang putih dengan 3 batang serai and also halia sebesar ibu jari. Lepas tu kita akan gaul dengan ayam lah. And then korang pergi kedai atau supermarket cari sos tiram masuri. Yang ni sos tiram yang Kak Ira pakai bertahun lamanya. Dia sedap, dia tak hanyir. Tu yang best letak dalam masakan. Okay, lepas tu korang cari juga kicap lemak manis masuri. Yang ni pun best makan dengan nasi putih untuk sahur atau buka puasa. Rasa lemak manis tu memang balance. Okay, next kita perakkan ayam ni semua dalam 20 minit. Cari daun pandan, tengok belakang rumah kalau ada. Potong dekat bahagian tengah macam tu lah. Kita nak pandan yang bahagian lembut. Daun pandan yang bahagian keras kat bawah tu tak nak, dik, susah nak lipat. So letak ayam, lipat belah kanan, lipat belah kiri. Yang ponti ke atas tu bawa turun masuk dalam and tarik-tarik. Dia macam pakai plekat, tapi kau kena ketatkan sikit. Kalau tak dia longgar. Nak lagi senang, kita secure gunakan pencukir gigi ataupun lidi, cucuk kat tengah. Selamat, takkan terbuka insyaAllah. Okay, lepas tu kita ready untuk goreng lah. So siap dalam beberapa ketul kita punya goreng pandan ni. Goreng dalam minyak panas, tapi jangan panas sangat. Nanti kau punya daun pandan jadi hitam hangus nanti. So goreng sampai dia crispy macam ni, and dia boleh bawa keluar and sedia untuk dihidang. Tapi belum siap lagi, kita nak buat sos Thai pula. Yang ni sos Thai signature yang KA selalu buat. Memang sangat sedap. Korang tumbuk 6 biji cili padi merah dengan 5 ulas bawang putih, tambahkan 1 sudu sos tiram, lepas tu tambahkan 2 sudu sos ikan. Lepas tu kita akan perahkan limau nipis. Limau nipis lebih kurang dalam 3 atau 4 biji lah. Kalau kecil pakai 4, kalau besar pakai 3 saja. And then masukkan 3 sudu gula. Lepas tu kacau-kacau. And last kali tambahkan daun ketumbar. Kecuali liu sekejap, tarik nafas sekejap. Okay, kacau-kacau, siap kita punya sos Thai. Sos Thai aku ni celup dengan apa pun semua sedap makan sekali yang ni. And then kita boleh serve sekali dengan kita punya ayam goreng pandan tadi. Rasa dia sangatlah sedap. Ibarat ada makan dengan tom yum kat tepi, telur dadar lagi dengan nasi putih. Sangat sedap. Orang Thailand kata aroi mak-mak dia punya sedap tu. Sangat-sangat sedap. Yang ni one of the best untuk bulan puasa. So boleh try dekat rumah. Housemate KA Kemer dengan Pali pun sangat suka ayam ni. So korang boleh try berbuka nanti. Okay, selamat mencuba. Hey, what's up guys? So siapa kat sini peminat tempe? Hari ni kita nak buat tempe goreng crispy. Kruk-kruk bunyi dia, boleh cicah dengan sambal kicap pedas ni. Sangatlah sedap. So korang ambil 6 ulas, belum lagi. Ambil tempe dulu. Tempe kita potong 2, ada potong nipis-nipis. Lagi nipis lagi crispy lah. Baru ambil 6 ulas bawang putih, 1 sudu biji ketumbar, separuh cube pati ayam, separuh biji bawang merah. And then tambahkan gula lebih kurang 1 sudu kecil. And then tambahkan garam dengan ajinomoto. And then tambahkan white pepper. And letakkan 1 sudu tepung jagung. Lepas tu tambahkan air. Air jangan banyak sangat, sebab kita nak kita punya perapan ni dia tak cair sangat, tak pekat sangat lah. Lebih kurang macam ni rupa dia. Ambil tempe tadi, celup kat dalam. Lepas tu boleh angkat and goreng dalam minyak panas. So perapan kita tu dah ada rasa masing-masing balance dah. So just nice. Bila dah nak garing, korang masukkan bawang putih yang belum dikupas. And boleh angkat sekali bila dah masak semuanya lah. And sedia untuk dihidang. Tapi belum lagi kita nak buat dia punya sambal kicap pula. Senang je. Korang blendkan kicap manis, cili padi dengan bawang putih sampai lumat. And sekarang dah boleh serve. Dengar tak bunyi dia tu, kruk-kruk, cicah dengan sambal kicap pedas, sangat sedap. Biasa orang makan benda ni waktu petang. Tapi bulan puasa janganlah, dik. Puasa dulu, malam nanti baru buat. Okay, so korang boleh try dekat rumah. Selamat mencuba.